Stres dia. Yang seorang ni, 2 orang anak stres. Aduh, anak nak buka sekolah ni, mana nak cari duit buku, duit belanja ni orang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 2 orang. Yang seorang tu relax, 9 orang anak, relax. Bang boleh tak tertekan ni bang, anak nak buka sekolah apa? 9 anak buka sekolah. Apa nak susah? Semua isteri uruskan. Macam tu. Oh, hajar betul. Memang dia tak stres, tapi dipindahkan stres dekat orang lain. Contohlah, kita tengok keadaan dekat tol RFID. Dah dekat-dekat tak mau dia naik. Lag dia. Wajar dia ni. Reverse ke depan tak mau, reverse ke depan tak mau. Yang belakang tin yang belakang. Tapi bukan semua horn, betul tak? Bukan semua horn. Ada orang tu keluar kepala. Cepatlah, bodoh keluarlah, bodoh keluar dah. Lepas tu keluar badan. Apa kau cakap? Tak, saya cakap yang dah lepas tadi, bukan abang depan tadi dia. Kenapa kadang tu? Sebab setiap orang cara menghadapi benda tu berbeza. Macam kita, dah benda tu tak naik, kesian dia. Itulah maksud RFID. Reverse forward, insya-Allah dapat.